Hey, what's up guys? Okay, so ini adalah silibus terakhir untuk tahun ni sebab esok aku nak release video recap masakan korang sepanjang Ramadan ni. So hari ni kita buat biskut Arab yang simple saja. Guna 3 bahan je. Okay, bahannya pertama korang perlukan 1 tin kecil ghee ataupun minyak sapi yang berat dia 150 gram. Tin yang paling kecil tu. Tambahkan 2 cawan tepung gandum dengan setengah cawan gula kasta. Itu saja. Kacau-kacau. Kalau nak goreng pula, nak bakar terus macam ni pun boleh. Nak bagi cantik, kita split jadi 3 saiz. Hari ni kita masukkan pewarna. Yang kek guna ni ada warna merah, warna kuning and also warna hijau lah. Okay. Lepas tu korang ambil sudu and korang campurkan sikit-sikit setiap warna tu supaya kita dapat saiz yang sama. Okay, gentil jadi bulat macam ni and bakar dalam oven pada suhu 170°C selama 20 hingga 25 minit. Bergantung korang punya biskut tu korang buat besar ataupun kecil. So kena check sikit lah dalam oven tu. Lepas tu boleh sejukkan dulu. Nak biar kat luar macam tu boleh. Nak senang, nak cepat, pakai kakak korang punya kipas tu. Kipas kejap. Lepas tu boleh salutkan dengan gula kasta lagi sekali. Tu je lah. Lepas tu siap sedia untuk dihidang di pagi syawal. Yang ni buat last minute malam raya pun boleh, tak ada masalah. Okay, so maka itu adalah resepi terakhir untuk tahun ni. Esok kita tak sabar nak share dengan korang video recap siapa yang masak paling teruk, siapa yang masak paling cantik, and segala kenangan kita sepanjang bulan puasa ni lah. Thank you guys, it's been a great month. I'll see you tomorrow for the final video. Selamat Hari Raya.